Hai, Assalamualaikum. So, video kali ni Aisyah tak boleh cakap kuat sebab baby tengah tidur. Okay, hari ni hari ke-32 Aisyah berpantang. Aisyah tak adalah pantang mana sangat. Baby tengah tidur. Shh. So, video kali ni Aisyah just nak share live Aisyah dengan Aziz selepas ada baby. So, lepas ada baby ni, hidup kita orang tak adalah stres mana. Tapi dia stres tu bila baby tak nak tidur. Bila baby tak nak tidur, dia bukan kami punya anak, dia bukan jenis menangis tau. Dia jenis merengek. Kadang-kadang dia tak merengek pun, dia terkebil sana, dia terkebil sini. Biasalah baby dia akan tidur siang. Dia akan tidur siang, malam dia akan jaga. Start tu lah kami stres. Aisyah tak pernah tahu yang baby ni dia akan berak banyak kali satu hari. Berapa banyak pampers yang seminggu tu? 80 lah. 60. Kami beli dry paste 60 seminggu. Aisyah tak pernah tahu dia akan boleh tukar pampers 10 kali satu hari. Baby kan dia punya kulit sensitif. Aisyah sekarang kat kampung tau. Kampung ni dia panas. Habis naik ruam-ruam dekat badan dia tu tak. Aisyah dah risau dah. Aisyah sebenarnya tak nak pantang dekat kampung. Tapi disebabkan orang-orang yang menjaga kita ni nak kita berpantang kat kampung, so Aisyah ikutkan. And then tengok anak naik ruam, tak tahulah, kita reda, kita pasrah je lah. So dekat sini korang boleh nampak, kalau korang nampak lah, sebab Aisyah dah pergi hospital bagi moisturizer untuk moisturize kulit dia. So Alhamdulillah nampak kurang, tapi kami terpaksa berjaga-jaga jangan bagi dia panas sangat, sebab kalau dia panas nanti dia naik ruam balik. Kami terpaksa bawa aircon tu untuk sejukkan bilik ni, walaupun tak selesa sejuk mana, tapi more nyaman. Actually Aisyah ngantuk sekarang ni, tapi masalah dia tak boleh lah nak tidur. Tadi dah tidur kejap, tapi baby meragam. Dia bukan meragam tau, dia bangun dia nak susu. Biasalah, baby dia akan susu, dia nak susu, lampin dia selesa, lepas tu tidur. Itu je lah kerja dia. So membesarlah dengan sihat. Okay, setakat tu je Aisyah punya update. Nanti Aisyah update baru. Okay, bye. Assalamualaikum.